soal telco tu, sebenarnya sekarang telco telecommunication services dia tertakluk kepada cukai perkhidmatan pada 6%. So apabila GST dilaksanakan, cukai perkhidmatan tu akan dimansuhkan. So bagi syarikat dan pengguna sebenarnya dia merupakan status quo. Artinya sekarang kalau dia dikenakan 6%, kemudian hari dia juga akan dikenakan 6%. Tapi pada masa yang sama, kami dapati bahawa pihak telco telah mengeluarkan satu macam hebahan bahawa telco akan charge mungkin RM10.60 untuk perkhidmatan prepaid dia. Dalam soal ni kami telah menulis surat kepada pihak telco nyatakan bahawa mereka tidak boleh buat demikian kerana itu mungkin merupakan satu langkah untuk mengaut keuntungan berlebihan. So pihak telco telah terima surat kami dan mungkin mereka akan bertindak ke atas perkara itu. Kami sedang menunggu apa mereka punya respons. Bila GST dilaksanakan, bagi semua telecommunication services, pihak majlis atau pihak peniaga together with mereka punya pekerja, mereka boleh tuntut GST sekiranya perkhidmatan telco tu diguna bagi tujuan perniagaan. So dalam kes ni, bagi peniaga dia akan merupakan, dia dapat menjimat kos dalam sebarang urusan panggilan telefon. So pada masa yang sama ini akan menaikkan jumlah panggilan dan dia akan memberi keuntungan besar kepada pihak telco. So tidak ada alasan pihak telco menaikkan harga apabila GST dilaksanakan.